Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami ingin membentangkan satu kajian kes berkaitan rasuah, iaitu satu isu serius yang memberi kesan kepada masyarakat dan negara. Secara ringkasnya, rasuah bermaksud penyalahgunaan kuasa untuk mendapatkan keuntungan peribadi. Kajian kes ini dijalankan untuk membantu kita memahami bagaimana rasuah itu boleh berlaku sama ada dalam sektor swasta maupun kerajaan. Selain itu, kajian ini juga menunjukkan kesan besar rasuah terhadap ekonomi, masyarakat dan imej negara serta meningkatkan kesedaran bahawa integriti amat penting dalam sistem pentadbiran. Melalui kajian kes ini, kita dapat melihat bagaimana kegagalan menjaga integriti boleh membawa kerugian besar dan mengapa pengawasan serta ketulusan perlu sentiasa diperkukuh. Seterusnya, kita lihat latar belakang kes. Kes ini berlaku di Malaysia pada tahun 2011 dan melibatkan beberapa agensi utama seperti Kastam Diraja Malaysia, SPRM, Bank Negara, LHDN serta Jabatan Peguam Negara. Kes ini tertumpu di beberapa pelabuhan utama di Malaysia, antaranya Pelabuhan Kelang, Pulau Pinang, Pasir Gudang, Kuantan dan Tanjung Pelepas. Isu utama dalam kes ini ialah penyalahgunaan kuasa oleh pegawai yang terlibat di mana rasuah berlaku dalam urusan penguatkuasaan dan pelepasan barangan. Keadaan ini bukan sahaja mencecahkan kepercayaan rakyat, malah memberi kesan negatif kepada hasil negara dan integriti sistem pentadbiran. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana kes OPS 3B ini berlaku langkah demi langkah. Semuanya bermula pada 28 Mac 2011 apabila pihak berkuasa mengesan satu masalah besar iaitu duit cukai negara yang bocor dalam jumlah yang sangat luar biasa. Disebabkan itu, satu pasukan khas ditubuhkan yang melibatkan SPRM, Kastam, Bank Negara, LHDN dan Jabatan Peguam Negara. Tak lama selepas itu, sekitar akhir Mac hingga awal April 2011, operasi besar-besaran yang dinamakan OPS 3B telah dilancarkan. Operasi ini dijalankan serentak di 5 pelabuhan utama negara termasuk Pelabuhan Kelang, Pulau Pinang, Kuantan, Pasir Gudang dan Tanjung Pelepas. Sekarang bayangkan, hampir semua pintu masuk utama negara sedang diperiksa pada masa yang sama. Kemudian, pada 3 April 2011, SPRM telah membuat pengumuman yang mengejutkan iaitu terdapat 62 individu telah ditahan termasuk pegawai kastam, ejen, pengimport dan juga beberapa pengarah syarikat. Umur mereka pula adalah sekitar 28 hingga 56 tahun. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kes ini bukan melibatkan seorang ataupun dua tetapi satu rangkaian yang terancam. Selepas itu, sepanjang 2011 dan seterusnya, siasatan semakin meluas. Akaun bank telah dibukukan, rumah dan kereta mewah telah disita, malah barang kemas dan wang tunai turut dirampas. Kes ini disiasat di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Pengubahan Wang Haram. Hal ini kerana telah melibatkan aliran wang yang sangat besar. Akhirnya, sepanjang tahun 2011, OPS 3B telah direkodkan sebagai salah satu kes rasuah yang terbesar dalam sejarah Malaysia, iaitu dengan kebocoran hasil negara yang dianggarkan melebihi 3 bilion ringgit. Kes ini telah membuka mata ramai pihak tentang betapa seriusnya isu rasuah dalam sistem import dan ekspor negara. Seterusnya, sekarang kita akan masuk ke bahagian yang paling penting iaitu bagaimana rasuah ini sebenarnya telah berlaku. Ia bermula dengan kerjasama sulit antara pegawai kastam, ejen dan pengimport. Pertama, maklumat dalam borang kastam telah dimanipulasikan. Nilai barang sengaja direndahkan ataupun kod cukai akan ditukar supaya cukai yang sepatutnya dibayar menjadi jauh lebih rendah. Ada juga barang yang dilepaskan tanpa cukai langsung. Jadi sebagai balasan, duit suapan rasuah telah diberikan kepada pegawai kastam tersebut. Bayaran ini bukan sedikit-sedikit. Ia telah dibayar secara konsisten. Contohnya, sejumlah ratusan ringgit bagi setiap orang ataupun setiap kontena. Jumlah kecil ini terkumpul dan menjadi jutaan ringgit. Duit rasuah ini pula tidak disimpan secara terang-terangan. Ia dimasukkan ke dalam akaun bank tertentu ataupun telah ditukar kepada aset mewah seperti rumah, kereta, barang kemas, malah ada yang menyimpan wang tunai di dalam rumah mereka sendiri. Hasil daripada ini, pengimport akan untung besar kerana bayar cukai yang rendah, pegawai kastam akan mendapat duit dengan mudah, akan tetapi negara Malaysia akan mengalami kerugian yang paling teruk kerana telah kehilangan hasil cukai berbilion ringgit.
kes OP 3B ini jelas menunjukkan bahawa rasuah bukan berlaku secara spontan tetapi melalui sistem yang tersusun, berulang dan melibatkan ramai pihak. Sekarang kita akan beralih kepada slide yang seterusnya. Baiklah, untuk bahagian ini, saya akan bentangkan keputusan mahkamah dan hukuman berkaitan OPS 3B. Pertama, OPS 3B pada tahun 2011 merupakan antara operasi rasuah terbesar melibatkan pegawai kastam. Melalui siasatan SPRM bersama Bank Negara, LHDN dan Jabatan Peguam Negara, beberapa pegawai telah dikenakan tindakan undang-undang. Kedua, dari segi pendakwaan, ramai pegawai kastam telah didakwa di bawah Akta SPRM 2009 kerana menerima suapan untuk meluluskan borang kastam dan mengurangkan cukai. Ada juga yang disiasat di bawah AMLA kerana memiliki aset dan wang yang tidak sepadan dengan pendapatan rasmi. Ketiga, dari segi hukuman, antara tindakan yang dikenakan termasuk yang pertama, penjara bagi mereka yang terbukti bersalah. Yang kedua, denda yang tinggi untuk kesalahan rasuah dan kegagalan mengisytihar harta. Yang ketiga, pelucahan aset seperti kereta mewah, wang tunai, jongkong emas dan rumah. Keempat, tindakan tata tertib termasuk digantung tugas atau dibuang kerja. Akhir sekali, akaun bank turut dibekukan sepanjang siasatan. Akhir sekali, dari segi status kes, sebahagian telah selesai dengan sabitan. Ada yang dirayu dan ada juga pegawai yang dibebaskan kerana bukti tidak mencukupi. Secara keseluruhannya, OPS 3B dicatat sebagai antara operasi rasuah terbesar dalam sejarah SPRM. Baiklah, kita teruskan lagi bahagian kesan dan implikasi. Kesan dan implikasi terbahagi kepada 3. Kesan kepada individu, kesan kepada masyarakat, kesan kepada politik dan ekonomi. Kita melihat terlebih dahulu yang pertama, kesan kepada individu. Kita dapat lihat individu boleh hilang kepercayaan terhadap organisasi apabila berlaku isu etika atau salah laku. Yang kedua, moral dan motivasi kerja turut merosot. Seterusnya, menjejaskan prestasi harian. Malah, ada yang berisiko menghadapi tindakan disiplin, kerugian keuangan, atau kesan kepada reputasi mereka sendiri. Itu dapat kita lihatkan bahawa kesan kepada individu. Kita teruskan lagi kepada yang kedua, kesan kepada masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan hilang keyakinan terhadap sistem dan institusi yang sepatutnya menjaga kepentingan mereka. Yang kedua, persepsi negatif ini boleh mencetuskan ketegangan dan menjejaskan keharmonian sosial. Yang ketiga, kepercayaan orang awam terhadap perkhidmatan atau produk juga terkesan, sekaligus mengurangkan sokongan masyarakat. Akhir sekali, kita dapat lihat bahawa kesan kepada ekonomi dan politik juga membawa kepada kesan dalam diri dan negara. Dari sudut ekonomi, pelabur mungkin hilang keyakinan yang menyebabkan pengurangan pelaburan dan pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Yang kedua, organisasi pula berdepan risiko kerugian besar akibat salah laku etika. Dari aspek politik pula, isu ini mewujudkan tekanan kepada kerajaan atau pihak berkuasa untuk mengubah undang-undang dan polisi baharu demi memulihkan kepercayaan rakyat. Secara keseluruhannya, kesan isu ini bukan sahaja menjejaskan individu, tetapi turut mengganggu kesejahteraan masyarakat, kestabilan ekonomi dan sistem politik secara menyeluruh. Hai dan Assalamualaikum, saya Nabila binti Muhammad Iqbal. Nombor matrik saya 2412-40351 dan saya akan bentangkan bahagian perbandingan dan relevansi bahagi kes rasuah pegawai kastam OPS 3B. Untuk perbandingan, kami memilih untuk bandingkan dengan kes OPS Selat yang berlaku di Jabatan Immigration pada tahun 2020. Kedua-dua kes ini mempunyai beberapa persamaan, iaitu kedua-duanya melibatkan pejabat awam menggunakan sogokan sebagai cara melepaskan sesuatu dan dilakukan secara berulang oleh rangkaian pegawai. Kedua-duanya
juga memberi kesan besar kepada kepercayaan rakyat terhadap agensi kerajaan. Namun, terdapat beberapa perbezaan ketara iaitu kes Ops 3B jauh lebih besar dari segi kewangan kerana menyebabkan ketirisan hasil negara sekitar RM3 bilion, manakala Ops Selat lebih menjejaskan aspek keselamatan negara. Modus operandi juga berbeza kerana Ops 3B melibatkan manipulasi cukai dan dokumen import, manakala Ops Selat berkaitan pelepasan warga asing tanpa pemeriksaan yang sepatutnya. Dari segi relevansi, kes Ops 3B masih sangat penting pada masa kini. Kes ini menunjukkan wujudnya kelemahan kawalan dalaman dalam agensi kerajaan dan keperluan pembaharuan sistem, termasuk penggunaan teknologi untuk mengurangkan campur tangan manusia. Ia juga selari dengan matlamat Malaysia Madani iaitu menekankan integriti dan tadbir urus yang telus. Secara keseluruhannya, kes ini mengingatkan kita bahawa rasuah memberi kesan besar kepada ekonomi dan masyarakat dan hukuman tegas amat penting untuk mencegah pengulangan. Pada slide ini, saya akan jelaskan beberapa pengajaran penting daripada kes OPS 3B serta cadangan yang boleh diambil bagi mencegah isu yang sama berulang. Pertama, kes ini menunjukkan bahawa rasuah yang kelihatan kecil sebenarnya membawa kerugian yang sangat besar. Sabang kecil untuk setiap urusan mungkin nampak tidak signifikan, tetapi apabila berlaku secara berulang, yang menyebabkan kebocoran hasil negara bernilai berbilion ringgit. Kedua, kita dapat lihat bahawa integriti penjawat awam amat kritikal, terutamanya bagi pengawal yang bertugas di sempadan dan pintu masuk negara. Mereka memegang amanah bagi memastikan kutipan cukai tetap tak undang-undang dipatuhi. Kegagalan integriti walaupun seorang pengawal boleh memberi kesan besar kepada ekonomi dan keselamatan negara. Ketiga, penguasaan yang bersepadu sangat penting. Dalam kes OPS 3B, kerjasama antara SPRM, Kastam, Bank Negara, LHDN dan Jabatan Penguat Negara membolehkan sindiket yang kompleks ini ditupaskan. Kes ini membuktikan bahawa kerjasama antara agensi adalah kunci untuk membanteras rasuah secara lebih berkesan. Selain itu, ketulusan dan accountability semasa siasatan perlu dipertingkatkan. Proses penyiasatan yang jelas dan telus dapat mengelakkan fitnah serta membantu memulihkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Akhir sekali, integriti bukan hanya soal mematuhi undang-undang tetapi berkait rapat dengan nilai diri seperti amanah dan takwa. Tanpa nilai yang kukuh, seseorang mudah terpengaruh dengan godaan rasuah. Berdasarkan pengajaran tersebut, 3 cadangan utama boleh diambil. Pertama, sedar bahawa rasuah kecil boleh membawa kerugian besar, jadi ia mesti ditolak sepenuhnya. Kedua, integriti penjawat awam perlu diperkukuh melalui latihan dan budaya kerja yang beretika. Akhirnya, penguasaan bersepadu perlu diteruskan agar sindiket rasuah yang tersusun dapat dibanteras dengan lebih cepat. Sebagai rumusan, OPS 3B merupakan satu kes yang membuka mata kita tentang bahaya rasuah dalam sistem pentadbiran negara. Kes ini menunjukkan bahawa walaupun rasuah kelihatan kecil, impaknya sangat besar kepada ekonomi dan imej negara. Pada masa yang sama, kerajaan operasi bersepadu ini menunjukkan komitmen negara dalam memenangi rasuah secara serius. Ia juga memberi mesej jelas bahawa integriti dan ketulusan perlu diperkukuh dalam setiap agensi kerajaan. Akhirnya, kes ini selari dengan nilai Malaysia Madani yang menegakkan amanah, kejujuran dan tanggungjawab. Oleh itu, usaha membanteras rasuah perlu diteruskan oleh semua pihak untuk memastikan negara kekal bersih, stabil dan dipercayai. Terima kasih.